Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasif, wartawan daripada TV PSS. Hari ini berlangsungnya program Al-Quran mengangkat generasi madani di Surau Umar Al-Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita boleh mengatakan pengaruh negatif media sosial dan budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran daripada Al-Quran asli. Silakan saudara. سكنتم فؤادي وأراد العباد وأنتم مرادي وأقصى المراد Kembali lagi bersama saya Ahmad Faris di channel TV PSS SMKA Tok Baco. Selesai sudah sorotan yang telah ditunjukkan berkenaan dengan program forum tadi. Okey, bersama saya Ustaz Amran bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Okey Ustaz, saya ingin menanyakan beberapa soalan ke Ustaz pada hari ini. Mungkin satu sahaja tu. Ya, silakan. Soalannya berbunyi seperti macam ni. Apakah harapan Tuan terhadap pelajar-pelajar berkenaan dengan forum tadi? Itu sahaja. Ya. Apakah harapan Tuan terhadap para pelajar berkaitan dengan forum tadi? Wah. Itu sahaja. Terima. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasihlah kepada Tuan Pengetua terutamanya kerana telah mengambil inisiatif berkolaboratif dengan sektor pendidikan Islam bagi menjayakan forum ehwal Islam yang bertajuk Al-Quran mengangkat generasi madani. Jadi bagi saya memanglah harapan kita tak lain dan tak bukan ialah kita ingin melihat bahawa anak-anak di bukan saja di SMK Tok Baco, bahkan seluruh negara kita ingin melihat bahawa anak-anak kita ini terkesan dengan didikan Al-Quran, yang mana akhirnya mereka ini boleh menjadi generasi madani, generasi yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kalau kita lihat dalam tujuh keras utama Kementerian Pendidikan Malaysia pun penekanan saya ingat dalam keras yang kedua menekankan soal-soal yang berkaitan dengan karamah insaniah. Jadi pembentukan nilai-nilai karamah insaniah, anak-anak yang ada nilai-nilai adab, akhlak, dan anak-anak yang ada nilai-nilai integriti, maka nilai-nilai tersebut sebenarnya tidak dapat kita perolehi, tidak dapat kita capai kecuali ataupun kecuali melalui didikan Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah harapan Kementerian Pendidikan, harapan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Memang jelas kita ingin melihat anak-anak ini menjadi anak-anak generasi madani yang boleh membangun negara kita pada masa akan datang, bukan saja untuk diri dia, tetapi dalam masa yang sama juga dapat membina masyarakat dan negara madani yang berada pada tahap yang dikehendaki, yang dimaksudkan oleh kerajaan pada hari ini. Okey, itu saja pandangan saya. Okay, terima kasih kepada Tuan yang telah memberikan jawapan yang sangat lengkap dan padat dan penuh kata-kata hikmah dan manfaat yang kita boleh ambil daripada soalan itu tadi. Okey, itu sahaja temu ramah kita pada hari ini Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak kerana sudi datang ke sini dan sama-sama rasmikan penutupan pada forum perdana pada hari ini. Terima kasih Tuan. Okey, selamat.
Al-Quran mengangkat generasi Madan. Sekian daripada saya Farish, dari saya Hasif, wartawan dari dari kami TVPSS SMKA Agama untuk Baca. Sekian.